Enggak bagi. So Syami kita dah jumpa semalam. Kita tahu dia pergi ke mana sebenarnya. Tengok video ni. Datang balik ke Humble Admin Garden ni sebab ada satu tempat kita tak masuk semalam. Hari ni kurang sikit orang lah. So okey rasa kalau kita nak masuk tempat ni. So tengok orang tak adalah ramai kat tengah beratur ni kan. So ni condition yang panjang ni. Okay, kita kena scan pasport dulu. Kita dah masuk tadi setelah kita beratur 10 minit je. Nampak macam panjang tapi 10 minit je. Ya. Buat apa ni kan? Yes. Arena sejukkan badan. Tengok ada apa dalam. Ada amoy. Oh bukan ada amoy lah. Ada perigi lah. Make a wish. Tengok ada apa pula dalam. Kat sini guys dia macam lebih kepada nak ambil gambar. Scenery dia memang cantik dan terjaga. Banyak bunga-bunga, position yang senang untuk jadikan background untuk kita ambil gambar. Tempat ni pun sangat bersih. Bersih? Tadi kita masuk dari sini, kita dah peluk belah kanan. Ui, jauh lagi. Banyak lagi nak cover. Ada apa ni? Perabot-perabot lama. Ini kalau ketuk dia bunyi ya. Jadi ada. Bunyi.
Korang tengok yang pakcik ni dia kutip daun tau. Yang pakcik ni dia potong rumpai dekat dalam kolam ni ha. So kita dah habis kat sini, kita dah masuk, kita dah tengok dah tempat ni memang best. Pulang dah. Sebelum pulang kita pergi makan break away balik ke Hangzhou Bay. Let's go. Ini mana hutan dia ni? Okay, kita dah keluar guys. Jom. Kita ni kita boleh pilih sendiri kita nak, and then minta ada korek pearl tu, biji pearl, and buat gelang. Buat apa ni guys? Fire ginseng fruit. Oh, kita makan dekat Lanjur Lamian ni. Lepas tu kita ada nampak duit Malaysia juga. Ya, kita nak balik ke Hangzhou Bay dah. So nasib baiklah tadi kita tak tersalah naik kereta. Kalau tak kita sambung lagi episod ni ke part 4 pergi ke Beijing pula. Alright.